Drama berjudul Cahaya Anak Lorong telah mula disiarkan pada 7 Mei 2026 setiap Isnin hingga Khamis. Jam 10 malam menerusi slot Samarinda TV3. Boleh juga stream ditonton. Skrip oleh Adza Amy dan Azal Izrin. Arahan Padi Yahya. Terbitan Mace All-Star United Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Izu Islam sebagai Cikgu Amir, Rania Izrin sebagai Sofinya, Azril Iskandar sebagai Mok, Faris Iskandar sebagai Bed, Arif Amran sebagai Hakini, Syad Mutalib sebagai Balkis, serta ramai lagi. Drama mengisahkan Cikgu Amir yang dipindahkan ke sekolah bimbingan kasih. Di situ dia berhadapan pelajar bermasalah. Sofinya, Bed dan Mok merupakan anak-anak lorong yang hidup di jalanan menjadi penyeluk saku. Cikgu Amir yang sering dibuli merasa tertekan dan memohon untuk ditukarkan. Namun dia diberi syarat untuk memastikan pelajar-pelajarnya lulus ujian 3M. Di situ dia mula mengenali pelajar-pelajar bermasalah tersebut. Adakah Cikgu Amir akan meneruskan niat untuk keluar ATU masih mampu bertahan? Jangan lupa menonton drama Cahaya Anak Lorong.